Ikhlas ni kita yang ukur diri kita sendiri yang jadikan Quran sebagai sahabat itu ialah bila tak ada dia tu kita jadi resah gelisah, sunyi. Ada dia tu menenangkan jiwa kita. Kita rasa gitu tak? Dari mana kalau kita tak baca Quran 2 hari 3 hari kita rasa tu berarti dah kita makom kita makom as-suhbah, makom berdampingan. Kalau 3 hari relax je biasa je, sibuk tu dak tu. Sekarang ni gini cerita dak. Saya rasa hari ni ialah kita sebenarnya bersahabat dengan HP. Tak ada telefon ni gaya kau. Mana telefon aku? Mana gitu ada. Okey, saya baca kitab dah. Ya, sebut sana. Yata wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Quran ni sebaik-baik teman kita yang tidak jemu kita dengar dia tu. Berbicara Quran tu tak jemu. Jadi sekarang ni isu kita kat PTBA kita kata 2020 tu ialah mufrad al-Quran. Maknanya hari ni kita baca je, makna kita tak tumpu lagi. Tapi kalau datang dah bacaan kita baik dah. Pasal baik kat 2020 tu kita mula masuk, makna kita baca Quran rasa termenung. Boleh tadabbur sendiri tu kita nak baik kat kita.